Kanak-kanak merupakan asas yang sangat berharga dan perlu diberikan perlindungan serta kasih sayang yang mencukupi untuk membesar dengan sempurna. Namun begitu, kes penderaan dan pengabaian terhadap kanak-kanak masih berlaku dalam pelbagai bentuk, sama ada di rumah, pusat jagaan ataupun institusi pendidikan awal kanak-kanak. Keadaan ini boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan fizikal, emosi dan kognitif mereka. Oleh itu, kempen yang bertemakan lindungi mereka, sayangilah mereka, setiap kanak-kanak berhak untuk bersuara dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu ini serta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Penderaan kanak-kanak boleh berlaku di dalam pelbagai bentuk utama. Yang pertama adalah penderaan fizikal, iaitu perbuatan yang menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak seperti memukul, menampar atau menendang mereka. Yang kedua adalah penderaan verbal, iaitu penggunaan kata-kata kasar seperti penghinaan dan juga ejekan yang boleh menjejaskan harga diri kanak-kanak. Yang ketiga adalah penderaan emosi seperti mengugut, memalukan atau mengabaikan keperluan emosi mereka. Dan yang keempat, dan ini merupakan penderaan yang paling serius bagi pendapat saya, iaitu penderaan seksual yang melibatkan sentuhan fizikal yang tidak sesuai serta mungkin pendedahan kepada bahan-bahan yang berunsur lucah ataupun seksual. Dari aspek pengabaian kanak-kanak pula merujuk kepada kegagalan ibu bapa ataupun penjaga memenuhi keperluan asas kanak-kanak. Antara keperluan tersebut adalah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan awal, penjagaan kesihatan, keselamatan dan kasih sayang. Jika pengabaian berlaku secara berterusan, ia boleh menyebabkan masalah perkembangan fizikal dan emosi serta memberi kesan jangka panjang terhadap kesejahteraan kanak-kanak. Di dalam kempen ini juga terdapat beberapa objektif utama yang dapat saya huraikan pada hari ini. Yang pertama, objektif untuk kempen ini tersebut adalah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada ibu bapa, guru dan masyarakat tentang bentuk-bentuk penderaan serta tanda-tanda awal yang boleh dikenal pasti. Yang ketiga, menggalakkan tindakan pencegahan awal melalui kaedah disiplin positif dan teknik pengasuhan yang sesuai. Yang keempat, pemerkasa peranan guru dan pengasuh dalam melindungi hak serta kebajikan kanak-kanak. Dan yang kelima, mewujudkan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal, emosi, sosial dan etika. Penderaan dan pengabaian kanak-kanak merupakan isu yang semakin membimbangkan dalam masyarakat. Setiap tahun masih terdapat banyak kes yang dilaporkan di Malaysia. Antara bentuk penderaan yang sering berlaku ialah penderaan fizikal, emosi, seksual serta pengabaian. Keadaan ini menunjukkan bahawa isu ini memerlukan perhatian dan tindakan daripada semua pihak. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlu peka terhadap tanda-tanda penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Jika terdapat kes yang mencurigakan, kita hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa. Selain itu, kita juga boleh memberikan sokongan moral kepada mangsa dan keluarga mereka untuk serta menyertai program kesedaran berkaitan perlindungan kanak-kanak. Kita juga bertanggungjawab mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra bagi kanak-kanak. Pelbagai institusi yang memainkan peranan penting dalam menangani isu ini, contohnya seperti sekolah bertanggungjawab untuk memantau kebajikan murid dan memberikan pendidikan tentang keselamatan diri mereka. Seterusnya itu, pihak polis juga perlu menjalankan siasatan dan mengambil tindakan undang-undang kepada pelaku. Kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM membantu menguruskan kes serta menyediakan perlindungan kepada mangsa. Hospital dan klinik juga perlu memberi peranan rawatan dan membantu melaporkan kes yang disyaki. Ia adalah tanda-tanda penderaan kepada kanak-kanak. Ia terbahagi kepada 4 jenis penderaan. Yang paling umum
Okey, yang pertama adalah penderaan fizikal. Okey, apa itu maksud penderaan fizikal? Penderaan fizikal ini bermaksud penderaan di tubuh badan ataupun di fizikal kanak-kanak yang kita boleh lihat dengan jelas. Okey, tidak kisahlah ibu bapa ataupun guru ataupun pengasuh memanggil kanak-kanak itu dengan gelaran yang kesat, yang tidak baik, yang tidak elok didengari. Ataupun menghina kecerdasan mereka. Kanak-kanak ni ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada kanak-kanak yang lebih pandai, ada kanak-kanak yang kurang pandai. Bila ibu bapa atau guru ataupun pengasuh ni menghina kecerdasan mereka, ia dapat mengganggu emosi dan psikologi kanak-kanak tersebut. Ataupun mengkritik secara melampau sehingga membuat mereka kurang keyakinan diri. Kemudian memanipulasi realiti sehingga kanak-kanak meragu ingatan. Ataupun menghukum kanak-kanak itu duduk di luar rumah atau duduk di luar pusat jagaan. Ataupun menghalang anak-anak ni, kanak-kanak tersebut berinteraksi dengan orang luar, contohnya rakan sebaya. Ataupun mengurung mereka jika mereka membuat salah dengan keadaan yang tidak wajar tanpa memberi nasihat. Terus mengambil hukuman yang berat, dapat mengganggu juga emosi dan psikologi mereka. Jadi kanak-kanak ni anak kecil yang suka bercerita tentang apa yang mereka rasa. Jadi bila ibu bapa ataupun guru ataupun pengasuh ini tadi tidak menitik beratkan masalah mereka, jadi mereka berasa sedih dan kecewa kerana mereka tidak boleh bila kita tengok contohnya tiba-tiba berlaku pendarahan dari vagina mereka. Kemudian kita melihat kesan kecederaan seperti luka, lebam pada bahagian kemaluan atau dubur. Mereka sentiasa mengadu sakit di alat sulit mereka. Kemudian berlaku penyakit jangkitan seksual ataupun kanak-kanak ini terpengaruh kerana yang pertama adalah dari segi fizikal dan kesihatan, apa yang akan berlaku? Apa kesan negatif kepada kanak-kanak? Yang pertama dari segi fizikal dan kesihatan, kecederaan serius pada anggota badan. Saya cakap tadi lebam, luka tanpa sebab. Mengganggu juga tumbuhbesaran dan perkembangan mereka. Tumbuhbesaran mereka mungkin terbantut berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Yang ketiga, berlaku masalah kesihatan yang berpanjangan. Kanak-kanak sentiasa tidak sihat, sentiasa mempunyai masalah kesihatan yang berpanjangan. Kanak-kanak juga kurus dan tidak bermaya. Kanak-kanak tidak terurus. Kemudian kesan yang kedua pula adalah emosi dan mental. Apa yang kesan akan berlaku kepada emosi dan mental kanak-kanak ini adalah yang pertama, kanak-kanak akan trauma. Kanak-kanak akan mengalami tekanan emosi. Trauma ni bermaksud kanak-kanak itu akan mengingati peristiwa pahit yang telah berlaku dalam hidup mereka. Yang mereka rasakan benda ini salah, tetapi mereka tiada tempat untuk meminta pertolongan. Kemudian, kebimbangan serta ketakutan yang berlebihan. Mereka sentiasa berasa bimbang, mereka sentiasa berasa takut bila didekati dengan orang yang dewasa. Kemudian, mereka juga hilang keyakinan diri. Mereka rasa macam mereka ini tidak berguna, rasa macam tiada orang yang sayangkan mereka. Kemudian mereka juga mudah cemburu bila melihat kebahagiaan orang lain. Bila di sekolah atau di pusat nursery, mereka melihat ibu bapa, mereka melihat kawan-kawan mendapatkan kebahagiaan, mereka mula rasa cemburu, rasa iri hati. Dan itulah mulanya sifat dendam anak lain yang sentiasa disanjungi, disayangi, disebabkan oleh trauma dan kesan daripada penderaan tersebut. Mereka juga mudah memberontak. Mereka juga tidak mendengar arahan. Ini adalah ciri-ciri kesan yang berlaku kepada kanak-kanak. Jadi ibu bapa perlu menitik beratkan jika ciri-ciri tersebut ada pada kanak-kanak. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, kesan dia adalah dari segi kognitif dan akademik pula apa yang akan berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Yang pertama, kesukaran untuk fokus semasa pembelajaran.
mereka akan susah fokus. Bila di sekolah, bila bertadika, mereka tak boleh nak fokus kepada pembelajaran tersebut kerana fikiran mereka, emosi mereka terganggu dengan peristiwa atau penderaan yang dialami oleh mereka. Kemudian mereka akan sering ponteng sekolah. Maksudnya, mereka akan mula rasa tak ingin pergi ke tadika, tak ingin pergi ke sekolah, berasa takut, ingin duduk di rumah dan sebagainya. Kemudian mereka susah untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Kemudian mereka juga suka memahami ilmu yang disampaikan. Apa yang mereka belajar di tadika, mereka susah untuk faham apakah yang cikgu ajar, yang teacher ajar dan sebagainya. Kemudian pembelajaran mereka juga semakin merosot disebabkan oleh mereka tidak fokus dalam pelajaran. Mereka tidak boleh fokus kerana oleh kenderaan tersebut. Kemudian mereka rasa malas untuk belajar. Mereka rasa mereka tidak tahu mahu apa. Mereka tidak tahu tujuannya ke mana. Okay, itu sahaja daripada saya. Jadi, kepada ibu bapa, jika kesan-kesan ini untuk memberi pendidikan kepada murid-murid, guru dan ibu bapa tentang isu penderaan kanak-kanak. Selain itu, poster dan rasilah juga boleh diadakan bagi meningkatkan kefahaman masyarakat. Kempen ini juga boleh dijalankan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook supaya maklumat dapat disebarkan dengan lebih meluas. Aktiviti seperti kuis, form dan lakonan pendek juga boleh menarik minat orang ramai. Kempen ini turut melibatkan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penderaan kanak-kanak, memberi pendidikan terhadap kanak-kanak serta mengelakkan laporan kes penderaan dan mencegah kes penderaan. Seterusnya, faktor risiko. Faktor risiko ialah antara faktor risiko adalah contohnya masalah kewangan, tekanan emosi, bapa, penyalahgunaan atau alkohol serta kurang ilmu keibubapaan. Faktor-faktor ini boleh meningkatkan risiko penderaan terhadap kanak-kanak. Seterusnya ialah punca penderaan. Punca utama menjadi dera ini adalah tekanan hidup, konflik rumah tangga, kurang kesedaran hak kanak-kanak dan masalah mental ibu bapa atau penjaga